Wayang Kulit, Mamat Ketereh, Raja Serama Sakit Mata, Part 1.
Patik Rata Nama Om Pak Gambar Dosa Mesir Mesir.
tugar pati autikan tegaro danurwan danurukun dan danurukun angin saloh tikebo saloh kuye huje tersaloh musik jada perkataan ono tersebut di kaki gunung Kertosuroyo gemuruh berbunyi segala gunek duk caneng keleneng anawan seorang kayu ibarat lalu memecahkan dikayak 12 pasun itu 12 kaget di bawah basa enong gelenge turah canis di temu ile royak timur kita timur lagi nak royak perkataan akak tempoto perka hipupu atu kena balai dengan paropan ratu paropan tro kidang-kidang wa Israel kalwa musarak lagi tengah pada luar serjana pada jalan pak bersih pengen 3 bukit dan semua gunung terjalan lah antara gama termasuk sekali dengan aben-aben awal hasil serta aben mak kemala lemut culik ini pati semua kebah boleh agak apa bagai yang melipuh agak maaf dengan beribu kali maaf orang bayo katun tinggi tanah dalai dua jauh bunuh mati pati pun selaku demikian juga hari ini di waktu ambo rancangi nak segi negeri mah kados kamu tapi ambo duk mikir ambo duk dengung dengan seorang ngeti dalai ramai-ramai ni ambo nak tanya siapa kau nama kerana kaya muda pati tidak boleh goyak ke bawah boleh abe-nabe awal saya balah mana ada kedok dengar orang duk kena bukit kita plato kerana kaya muda ni turun mari di mana cuba royak kepada mu kalau bemak tahu jadi bemak sore ni sore nak royak tanya abe-nabe awak pasal dia okey jalan jauh kamu kedai kopi tu kedai kopi ni pak dia berhenti kamu begitu abe-nabe awak saya ada royak ada dia royak tu ya lodo siapa dia abe-mak orang nama kaya plano kaya muda jadi orang dia royak
Ada orang tu kaya, kata kaya muda, kerana kaya muda tu adik-adik abang ada sekamu. Begitu abang dah bawas gitu, amun dengar. Demo kecek dengan radio tak ada sama ni nak. Kecek ni molek sikit jangan duk sekat-sekat bobok-bobok pemutus situ. Nak guano, mau kawin lagu nikah. Kalau begitu, hari ni yang melok kereta pada abang mak kemana lembu jelik. Dengar abang-abang awet asyik. Pergi risi tanya khabar negeri mak raja sekamu. Ada kedok orang nama kerana kaya muda. Jadi kalau ada belah mana tu? Kalau ada, koyak dia. Siaplah alim nanti. Kerana orang ramai-ramai ni nak mari bunuh dia. Ada begitu tak apa tu. Pati dua orang ni boleh selalu. Selalu memang kemana lembu sini. Kita pergi dalam negeri kamu. Selalu lah abang mak orang hidup orang. Amo tengok sini ayat perempuan cakap dengan ulama. Apa berita balik baik semua kepada amo. Jadi tak apa tu. Pati dua orang boleh tu. Antara dua orang abang mak kemana lembu sini dengan abang-abang awet. Bawa lagi tetap kereta. Ayo digelar ke botol berkah. Kada lagak di antara dua. Tu jalan tu jalan negeri mah. Raja semua sikit jalan banyak lari. Lagi baik tinggal sampai boleh. Orang dua orang timur lagi nak koyak dalam negeri mah rados kamu. Pengasuh di antara tiga pengasuh. Ya, pengasuh sakni stop pengasuh abang. Duduk kira, duduk fikir, duduk hitung, duduk kesak, duduk kemah cukup dah. Hari ni masa mengadak raja di tengah balam. Buat bakak orang di antara tiga masing ke masing. Berlari lagi menuju ke balam sama. Rados kamu belah boleh. dosa. Yang mana kamu? Lah anu gapo? Dola kuning kapal kata raja balah 200. Tak gitu mah. Balah 200 semua. Bukan kamu kuat, lo kata balah 200. Kerana kayu mutu tadi menghadus kamu naik wing. Oh, doktor kamu nak balah tu bomo siapa mana? Aku nak tanya mu saya. No, kedok ada menghadus kamu mau kedok tu aja menolak mana? Kalau mondok tidak benar. Tak perlu buat mana. Orang itu wadi tak bayar balon tu. Orang sama kami, orang sama orang menghadus kamu nak lagi bukan. Nak mana tak ada dengan sebab dia kata aja menolak mana duk kilo ke bini dia.
Apa yang boleh makan ke tu kamu? Aku seorang tak boleh nak ni. Sebab aku tu royak tu. Tak kira raja muda nak semua duduk nak kakak ipar dia. Nak ke saya ke demi. Kalau kamu tu. Memang aku nak kamu. Aku tak ada kamu nak kawan tu. Kalau raja tu ikut raja nak kapal keluar dengan hak tu dia boleh royak. Tapi tu rumah hadis kamu berzali hati. Buat adik-adik tak pandai. Jok kecil siapa dosa, baki pokabi, baki rindu. Aku tak boleh jemput kalau aku suruh jemput. Tak kata dah, kalau dia bodoh nak semana. Tahu pelik semua kacau ni. Amu kena pelik-pelik, amu tak benar tu. Pijau dengan dia. Dia mikir lah mana dia. Fikir lagi mana? Fikir lah semua mak iya betul. Amu kalau mahadus kamu, waktu itu pada raja muda nak semana. Syukur juga lewat kamu. Pak, amu nak kira, amu nak pergi, nak tinggal lagi. Lebih duduk pun ada bunuh tu. Raja ni lebih duduk lagi sikit lagi nyebut saya. Mampu dengan saya kubaik, dengan kalau kubaik. Mak kita mampu. Pasal raja beg. Kamu dia kau sini mulut gege-gege di balaksa. Ya, gege pun. Saning amu dengan orang tu gilo, orang ni bengok. Kuanu yang kecek gitu. Dia nak kecek gitu. Amu dengar saning. Apa yang dengar kita? Dengar juga. Dengar di mana? Bayang sama-sama pun dengar di sini. Oh, yuk, bayang tak ada asal. Sini lah, dia nak dengar dulu. Oh, aku tak habis. Dia mak, dia. Kasut habis tak ni? Itu wajib. Kasut tahu betul kita yang sebenar. Yang kata-kata padamu begitu lalu. Jom. Kau kalau tak tahu yang royak gitu. Balik dari situ kan nama nak kira dengan orang dua orang. Mujur dah kena dapat awak. Kalau kena dapat awak dia kasih juga lagi yang tu. Ya ada ni pun bermak. Kalau gini patut apa ya? Tu pasti. Kalau nak hidup nenek gini patut tu berjagolah luar waktu. Ambil musimnya dalam hati bukit alek kepala tak ada dua nak bandingkan tiga. Kerana ambo duduk ke dalam kata erosi ni adik ambo aja mudolak ke mana. Isteri ambo Tuan Kristi Dewi tak tahu pergi ke mana. Pak, hari ni ambo nak berkata kepada pengasuh suruh carilah isteri ambo Tuan Kristi Dewi. Astaga. Pergi carilah puan no. Ikutlah kau sini ke mana-mana sekalipun. Asal dapat jumpa dengan dia. Kalau jumpa dengan dia, ajak dia balik. Dah ke mana kamu, Mak? Nak pergi cari, nak pergi cari puan. Aku suruh kusuk tu kira tak nak pergi. Kita bakal pergi cari. Ya kan kata suruh ke? Kawai mak kata. Jadi bayar kita pergi selalu. Pergi selalu kau sini. Jangan duduk lewat laun-laun anu kecil kita bagi. Amu nak kena lagi kalau ada istana. Parok ke. Tak jumpa tak pelik dah. Mula hana mak. Aku ikut mu aja. Kau naik boleh naik langit, boleh kan? Tunggu kat kau. Jumpa tak jumpa seperti kau, mari kita pergi. Sebab kata raja. Mari kita pergi. Taruh masuk kita. Tinggal lagi istana balas satu raja-raja. Akan tak tidak tu carilah Tuan Kristi Dewi isteri raja kamu. Kemahkan pakaian persikatkan akhirnya baju. Hubungan lagi pasal di antara tiga belah.
kubah 2 ekor. Saya dengar ni kau ke? Ya, okey, dia pakai kubah. Tanya yang siapa dia? Alah, dia tadi. Tanya fikir boleh ke tak? Tanya fikir boleh ke tak? Jadi kita kau. Dia tanya balik depan. Wah, nak bisu ke dia ni? Dia mau nama ke dia mau? Kita. Siapa dia macam ni? Ku tak je dengar lagu ni. Orang kau kat apa? Okey, ni dia bukan kubah kalau kubah ada ekor. Nama ke dia mau? Kita jadi kita. Orang duk panggil. Ada orang duk panggil. Abang-abang biasa. Alah, payah nak buat nama apa? Kalau dia bangun dengan panjang apa nak? Alah, tinggi dah ada pada pendudukan. Nama ke apa dia mau? Jadi kita duduk panggil rumah kemala lembu dulu. Budak-budak pernah belakang kalau rumah kemala lembu dulu. Halik tu kemala lembu. Ni belakang kita ni kemala beri. Caduk gelau ya. Buat bola tau. Kok ni yang kuan perut kamu ni? Tanya lagi lah kemana, tanya lagi lah kemana. Jadi demo ni mari di mana nak pergi mana? Jadi kita ni mari di belakang nak pergi ke depan. Ya. Mari di semua nak pergi ke depan. Saya tu tanya soalan. Tanya pasal lain, saya nak pergi ke mana? Yang kata lerak tu orang nak buat selo wato-wato. Memang kepala rumah sini. Jadi kita memang kepala lembu sini. Utus siapa daripada mana dia mau dua orang mari? Kau depan ni apa awak siapa ni? Jadi kita mari nak tanya. Orang namu, kelana kayu muda. Cari kelana kayu muda. Jadi demo. Payuh demo nak kecek. Itu belakang demo. Payuh nak kecek. Biar kawin kecek. Payuh ni pasal tak ada siapa mana-mana ni. Putih hidup dia. Jadi kita mari ni. Dua orang ni mari kira nak cari kelana kayu muda. Kok apa ni nama apa? Kita nama kayu miskin. Saya kayu miskin. Balik belakang tu nampak kok sadar tu. Cari mota dah ni. Siapa nak belah mak kapur dia. Kita nama bewak ya. Jadi nama bewak ya. Kita dua orang ni kaki bunuh orang. Ambil upah bunuh orang. Kapur dia tak ya. Bunyi bunuh ya. Bunuh orang tak ada mak bunuh mati. Tak dapat. Kalau bunuh kah. Baik kita berkaki. Nak kena kan? Kalau nak gitu ni ada patah. Jadi kita mari ni kita nak cari orang nama kelana kayu muda. Kalau jumpa orang nama kelana kayu muda, kita nak bunuh. Sebab raja kita suruh bunuh. Bunuh siapa mati ke tak? Bunuh siapa mati. Bengok semua dia ni. Syahid punya tanya, bunuh apa? Bengok. Sudah pinjau lagi. Bakal dia bunuh raja kita ke mana? Nama pinjau ni. Aku ngomong ada mana ke tak? Ngomong ni. Tuk kira tu. Mak kepala musuli. Baik nama klik ada pasar yang duduk ngomong gitu. Sebab kerana kayu muda tak ada kaya lagi. Demo jangan diusuk pucuk. Kau. Kalau tahu kawin tak apa. Tak tahu kawin 10 kali baik. Kalau tahu demo kawin si elektrik. Orang isi elektrik tu. Nanti ni bengok kot. Kita tak kira dah bengok tak bengok. Jadi hak depan tu, aku kita. Nampak tu nak sangat saya tanpa tak kiai kita kau. Untuk kira. Jadi dia mau lawan kita, dia mau lihat belakang. Kita nak lawan. Hai, udah gelik. Enggak ada tu enggak. Selai popok lah. Bah kita dua belah mana aku. Masuk dekat mudah kira. Jadi demo kena berjalan. Demo kena goyak. Kalau demo tak goyak gini, demo pergi kahwin apa?
Tapa lah nak tahu kah? Sekarang mana dah mau nilai? Jadi mana nak napa? Nak nak hingga. Allah nunggu orang yang nak napa orang kita. Aku tak pak kerasi tak napa orang. Duk dia mak dia sok jauh. Kena gamoh siapa cikgu? Lah samu gamoh tak apa nama orang mari ni mutuk nak bunuh orang. Jadi mak mula-mula ambil dari telepon ni. Bila mak bila. Satu. Tak duk kan. Saya keluar pula ni akan boleh tegak sikit. Kali punya aduh Black Light dia. Tolong ayah. Tolong ayah. Tolong ayah. Malah sobat kolok lah kamu. Adalah kau. Buat penonton ayah. Alu. Oh, mata pulai boleh. Bol palu. Kita ke. Oh, pasal ke lagu tak ni. Patut ni imam pun hati dulu. Buku ni menemu. Buku ni menemu kami sekali. Tiga. Mula tengok dia ni teh. Hui kat lalu teh. Kamu sama. Rasa abe yo keli. Abe mak kata sekali tinggi. Rumah kampak saya. Nak ni lagi yang digelarkan. Abe mak ke mana lemu sulit berlaku peristiwa tu berluah sarjana pada Allah.